Nak suruh semayang, tak mau semayang ni besar mana? Besar mana kita ni? Kita nak lawan siapa? Yang sampai hari ni umur 40 lebih tak tutup aurat lagi ni nak lawan siapa? Umur 60 duk tunggang arak lagi ni nak lawan siapa? Nak lawan siapa? Hang Islam umur 50-60 tak tutup aurat, tak duk tunggang arak lagi. Hang nak lawan siapa? Besar mana? Besar sangat jawatan yang ada. Mati satu hari nanti, mesti mati. Tak ada yang kekal melainkan Allah Jalla Jalaluh. Tak ada yang kekal, Allah saja yang kekal. Semua mati. Syurga itu benar, neraka itu benar, alat untuk menimbang dosa dan pahala itu benar, titian sirat itu benar, telaga haudun Nabi ataupun Kautsar itu benar. Semua tu akan disaksikan oleh kita semua. Nabi ambil kewajipan solat di langit 50 waktu. Waktu Nabi naik peristiwa Mi'raj, Allah bagi 50. Nabi bawa turun sampai kat Nabi Musa. Nabi Musa tanya, berapa Allah bagi? Sebab semua umat ada semayang. Semua umat semayang. Cuma beza bilangan je. Semua umat ada semayang. Nabi Musa tanya, berapa wahai Muhammad? Nabi jawab 50. Nabi Musa kata apa? Wahai Muhammad, naik balik pi minta kurang. Umat kamu tak mampu, 50 terlalu banyak. Betul tak Nabi Musa sebut? Betul. Nabi naik, Allah Ta'ala kurang 10, jadi 40. Turun, Nabi Musa tanya, berapa wahai Muhammad? 40. Tak boleh, 40 pun tak lepas. Allahu Rabbi. Hari ni 5 waktu pun orang tinggal. 80% umat Islam di Malaysia tak solat 5 waktu penuh. Ni kajian tau, bukan buat contoh-contoh. Ini kajian. 10 sampai tinggal 5. Bila Nabi Muhammad turun tinggal 5, Nabi Musa tanya berapa? Nabi kata 5. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, 5 pun umat kamu tak boleh buat. Betul tak? Subhanallah. Wahai Muhammad, 5 pun banyak, umat kamu tak boleh buat. Nabi Musa tahu macam mana. Sebab umat Nabi Musa pun ramai yang tinggalkan solat. Wahai Muhammad, pilah minta korang. Nabi kata apa? Aku malu wahai Musa. Berapa kali naik malu. Maka Nabi pun turun bawa 5 tu sampai hari ni. 5 yang kita semayang, Allah Ta'ala kata, aku bagi kepada umat kamu pahala 50 waktu. Allahu Akbar. Bagi 50 waktu.